Hari ni kita risau pasal rezeki, kita takut kita tak cukup makan, tak cukup pakaian, tak cukup duit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan diberi nikmat yang sihat, alhamdulillah. Pada hampa yang tengok video ni, yang suka video ni, jangan lupa follow, subscribe, like, komen dan share banyak-banyak, insya-Allah. Okey, video hari ni kita nak berfikirlah sama-sama kan. Cuba kita sama-sama fikir nak share pada hampa ni, yang mana yang tonton ni. Cuba kita tengok hari ni kan, kita risau kan dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ni. Betul tak? Mesti hampa rasa macam tu, betul tak? Tapi kalau kita tengok, bila kita naik kapal terbang kan, naik aeroplane, pilot tu, kita kenal tak pilot tu? Yang bawa kapal terbang tu, kita kenal tak? Yang bawa kapal terbang tu kita tak kenal kan? Tapi kita yakin dia bawa ni insya-Allah selamat, betul tak? Macam tu juga rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, kalau kita yakin betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin yang memberi rezeki ni Allah, bukan pekerjaan kita, bukan wang ringgit kita, bukan siapa-siapa, bukanlah makhluk yang bagi rezeki ni, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tauhid yang sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar ciptakan kita, malah dia yang mengurus alam ini, menguruskan pengurusan kita, pentadbiran manusia ni dia yang urus. Tetapi kita tak yakin, betul tak? Tapi kalau kita tengok kan, pilot yang kita naik kapal terbang tu, kita yakin kan dia bawa dengan selamat, dia bawa insya-Allah. Dahlah, kita yakin. Sama juga bila kita naik pengangkutan awam kan, bas. Kita tak kenal pun driver dia tu siapa dia kan. Kita tak tahu pun dia ada penyakit ke, dia ada sakit apa ke, dan dia rabun jauh ke, rabun dekat ke, wallahu alam. Tapi kita yakin kan dia akan bawa dengan, yalah, insya-Allah akan sampai ke destinasi, betul tak? Jadi kenapa hari ni kita ni risau kan dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dekat kita ni? Kalau kita tengok kan, binatang pun masya-Allah, Allah nak ajar kepada kita ni, tawakal kita tu, kebergantungan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Dan kita tengok binatang kan, ibu dia, ibu burung kan, contoh lagi, misal kata ibu burung tu, dan dia keluar, dia terbang, dia tinggalkan anak dia seawal pagi. Lepas tu dia balik tu, bukannya dia balik kan macam sejam 2 jam, dia balik petang tu, baru dia balik bawa makanan kepada anak dia. Nampak tak? Anak dia tu tak mati pun. Bermaksud anak dia tu percaya dan yakin dengan rezeki Allah yang nak bagi ni. Sama juga ibu dia. Ibu dia juga akan yakin. Dan yakin, mestilah yakin kan. Bukannya dia tak yakin. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga anak burung dia tu. Anak dia tu kan, anak burung tu. Nampak tak betapa dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sepatutnya kita ni mestilah percaya dan bulat-bulat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita tak perlukan usaha dan ikhtiar tu kan. Ikhtiar tu kita kena buat lah. Bukannya terus hari ni kita tawakal kan. Kena percaya, buat dulu kan. Buat sesuatu perkara tu insya-Allah, kemudian barulah ikhtiar. Jadi itulah tauhid yang sebenarnya. Sebab itulah hari ni kita, tauhid kita ni tak betul kan. Sebab kita yakin yang makhluk lah yang memberi rezeki. Na'udzubillahi min zalik. Itulah, sebab itulah mari kita sama-sama fikir, betul tak tauhid kita hari ni? Video ni bukan aku nak hantar siapa-siapa untuk nak cari salah siapa, atau nak kita sama-sama musuh kan, bermusuhan. Sekadar video ni adalah sekadar untuk nak kongsikan pendapat dan nak kita sama-sama fikir, betul tak
Islam kita hari ni dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada hampa yang nak belajar ilmu agama, yang nak belajar kan, kita hari ni tak ada masa, sibuk dengan kerja. Jadi bolehlah join kelas yang aku nak hampa join ni, kelas Fadilat Tijarah ni. InsyaAllah dalam tu adalah ulama-ulama, maulana-maulana yang akan ajar kita fardu'in, insyaAllah. Sebab hari ni itulah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan macam masing-masing kan. Jadi dengan yang masa yang kita ada ni, dengan peralatan yang kita ada ni kan, social media ke kan, hanya online saja, bukan bersemuka. Dan yang mana yang berminat nak join tu boleh komen berminat, insyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.